Jom. Jom main ABC. Jom. Okay. ABC. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Kata nama. Rehat. Rumah. Kiki. Kenapa? Waktu rehat kita dah habis. Lepas ni kan kelas Cikgu Madiha. Lah. Cikgu Madiha cakap dia nak buat aktiviti menarik hari ni. Jomlah kita masuk kelas. Jom Ki. Nasib baik sempat sebelum Cikgu Madiha masuk. Itulah, kalau tak kena denda lah kita Ki. Itulah. Assalamualaikum kelas. Hari ni semua dah tahu ke kita nak buat aktiviti apa? Tak tahu Cikgu. Cikgu nak buat aktiviti apa? Okey. Baiklah. Jadi hari ini kita akan buat aktiviti literasi membaca peringkat mekanis. Iaitu cikgu sediakan bahan roda berputar dengan beberapa jenis gambar dan juga board yang mempunyai beberapa suku kata untuk kita letakkan jawapan di tempat kosong. Macam mana aktiviti ni dijalankan Cikgu? Okey, baiklah murid-murid. Cikgu akan terangkan terlebih dahulu cara bermain aktiviti ini. Okey, bagi roda berputar ini, awak semua perlulah memusingkan roda ini dan melihat anak panahnya menunjuk gambar apa. Dan sekarang anak panah ini menunjukkan pada rajah baju. Jadi, murid perlulah membuat kataan baju dengan memilih suku kata yang berada di sini dengan melekatkan pada tempat kosong. Contoh, baju. Jadi, suku kata yang pertama adalah bah. Dan suku kata yang kedua ialah ju. Jadi, baju. Murid-murid dah faham ke cara bermainnya? Jadi, saya meminta murid-murid semua untuk melakukan aktiviti ini. Cikgu, saya nak Cikgu. Saya nak. Okay. Okey, baiklah. Kiki dulu. Lepas tu nanti baru Maya. Okey, cepat Kiki datang ke depan. Okey, Kiki sila datang ke depan untuk buat aktiviti ni. Cepat. Okey Cikgu. Okey, mula-mula awak boleh pusingkan roda tu terlebih dahulu. Okey, awak dapat rajah apa? Meja Cikgu. Okey, sekarang ni awak kena buat susun suku kata pula. Okey. Pilih yang betul. Okey. Lagi? Okay. Ya Cikgu. Cuba awak eja. M-I-M-E-J-A. Meja. Okey. Terima kasih Kiki. Sama-sama Cikgu. Pandainya awak. Terima kasih. Okey. Boleh masuk. Terusnya cikgu nak panggil Maya untuk buat aktiviti ni. Cepat Maya. Okey. Dah tahu kan cara mainnya? Dah Cikgu. Okey. Boleh buat. Ya, awak dapat Gambar roti Cikgu. gambar roti. Jadi awak kena buat perkataan roti di tempat kosong ni. Menyusun suku kata. Okey. 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 Jadi saya minta awak sebutkan perkataan ni. R-O-R-O-T-I-T. Roti. Okey, pandai Maya. Terima kasih. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Okey, semua murid seronok ke bermain aktiviti pada hari ini? Seronok Cikgu. Kami nak main lagi. Tapi kelas kita dah habis. Jadi, cikgu akan buat aktiviti macam ni lagi pada kelas seterusnya. Okey, itu sahaja daripada cikgu pada hari ini. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu. Waalaikumsalam. Bye-bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami pelajar PPI SMP 2530 dari unit BM2
Saya, Madiha binti Muhammad Zain. Saya Nur Balkis Amira binti Muhammad Johari. Saya Maya Nuraisyah binti Muhammad Kamal. Hari ini, kumpulan kami telah melaksanakan tugasan literasi bahasa. Kami telah menghasilkan bahan bantu mengajar yang diberi nama Roda Suku Kata. Roda Suku Kata ini digunakan dalam peringkat literasi membaca. Yang pertama iaitu menilai secara kritis dan merangka aktiviti literasi berdasarkan tahap penguasaan literasi murid. Masalah literasi membaca yang dipilih ialah murid yang sukar menguasai bacaan kerana tidak dapat menghubungkan huruf, suku kata dan juga makna teks secara berperingkat. Penilaian kritis menunjukkan bahawa murid di peringkat prabacaan masih lemah dalam mengenal huruf dan bunyi asas, menyebabkan mereka gagal mengaitkan simbol huruf dengan objek ataupun bunyi yang betul. Murid di peringkat mekanis pula sudah mengenal huruf tetapi masih sukar membina suku kata dan perkataan, manakala murid di peringkat mentalis boleh membaca tetapi tidak memahami makna bacaan. Oleh itu, aktiviti literasi yang dirangka menggunakan roda suku kata ialah memperkenalkan huruf dan bunyi asas melalui gambar pada roda bagi murid prabacaan, menghasilkan kombinasi suku kata mudah untuk murid yang di tahap mekanis dan membina perkataan serta ayat untuk murid mentalis. Perancangan ini dibuat secara berperingkat agar setiap tahap penguasaan murid itu dapat ditangani dengan aktiviti yang sesuai, sekaligus memastikan keberkesanan penguasaan literasi bahasa. Seterusnya, bahan pembelajaran yang dipilih ialah roda suku kata kerana ia sesuai digunakan untuk ketiga-tiga peringkat literasi membaca. Pada peringkat prabacaan, roda membantu murid untuk mengenal huruf, bunyi dengan cara yang menyeronokkan melalui gabungan gambar dan suku kata. Pada peringkat mekanis, roda melatih murid membina suku kata dan perkataan dengan lebih sistematik kerana mereka dapat melihat kombinasi huruf secara visual dan interaktif. Pada peringkat mentalis pula, roda menyokong kefahaman bacaan dengan membolehkan murid membina perkataan yang kemudian digunakan dalam ayat atau cerita, sekaligus dapat menghubungkan bacaan dengan makna. Kelebihan roda suku kata ialah berbentuk interaktif, menyeronokkan, mudah digunakan dalam kumpulan kecil atau besar dan boleh diulang berkali-kali tanpa menimbulkan rasa bosan. Namun begitu, kekurangannya ialah ia terhad kepada suku kata yang tersedia pada roda dan memerlukan bimbingan guru untuk memastikan murid tidak sekadar bermain tanpa memahami konsep bacaan yang ingin dipelajari. Seterusnya, kami perlu mempersembahkan aktiviti literasi menggunakan bahan pengajaran literasi bagi setiap peringkat membaca dengan kreatif berdasarkan tahap penguasaan literasi murid. Aktiviti literasi menggunakan roda suku kata boleh dilaksanakan secara kreatif mengikut tahap penguasaan murid. Pada peringkat prabacaan, murid diminta memusing roda, menyebut huruf atau suku kata yang ditunjukkan dan mengaitkannya dengan gambar yang terdapat pada roda. Aktiviti ini boleh digabungkan dengan nyanyian atau tepukan irama untuk menguatkan ingatan murid terhadap bunyi huruf. Pada peringkat mekanis pula, murid memusing roda untuk mendapatkan gambar. Seterusnya, mereka perlu memilih suku kata dan menapal suku kata tersebut pada papan yang telah kami sediakan berdasarkan gambar yang mereka dapat. Contohnya, apabila mereka memutar roda dan mendapat gambar yang menunjukkan bola, maka mereka perlu memilih suku kata bo dan la dan menampalnya pada papan yang telah disediakan. Aktiviti ini boleh dijadikan permainan kumpulan
untuk meningkatkan motivasi murid. Pada peringkat yang terakhir iaitu peringkat mentalis, murid menggunakan perkataan yang dibina daripada suku kata tersebut untuk dimasukkan ke dalam ayat atau cerita pendek. Sebagai contoh, perkataan bola boleh digunakan dalam ayat "Saya bermain bola di padang". Aktiviti ini melatih murid untuk memahami makna perkataan dan menggunakannya dalam konteks yang lebih luas. Sudah terang lagi bersuluh, BBM kami iaitu roda suku kata merangkumi peringkat bacaan, mentalis, mekanis dan peringkat yang pertama iaitu peringkat prabacaan. BBM ini mampu melatih murid yang kurang pandai sehingga mereka mahir untuk membaca. Akhir sekali, fokus persembahan kami adalah seperti berikut, iaitu penilaian aktiviti-aktiviti pembelajaran literasi untuk setiap peringkat membaca berdasarkan masalah literasi yang dipilih serta penerangan tentang kelebihan dan kekurangan bahan pembelajaran. Baiklah, saya teruskan dahulu dengan penilaian aktiviti. Penilaian aktiviti menunjukkan bahawa roda suku kata berkesan digunakan merentas peringkat literasi membaca. Pada peringkat prabacaan, aktiviti memegang roda dan menyebut huruf membantu murid mengenal huruf dan bunyi dengan lebih cepat. Pada peringkat mekanis, aktiviti menyusun kata melatih murid membina perkataan dengan tepat dan meningkatkan keyakinan mereka dalam membaca. Pada peringkat akhir, iaitu peringkat mentalis, aktiviti membina ayat daripada perkataan yang dihasilkan melalui papan kenyataan berdasarkan roda yang telah mereka putar, dapat meningkatkan kefahaman bacaan dan penggunaan perkataan dalam konteks. Seterusnya, kita beralih kepada fokus persembahan yang kedua, iaitu apakah kelebihan dan kekurangan BBM kami. Dari segi kelebihan, roda suku kata menarik minat murid kerana permainan ini berbentuk permainan dan sesuai digunakan merentas peringkat literasi dan membantu murid belajar secara interaksi serta menyeronokkan. Hal ini kerana aktiviti ini dapat dijalankan secara berkumpulan. Contohnya, murid dibahagikan kepada 3 kumpulan. Seorang murid memutar roda, murid yang kedua memilih suku kata yang tepat dan murid yang ketiga membina ayat menggunakan perkataan yang mereka dapat. Perkara ini dapat membantu mereka bekerjasama dalam kumpulan. Namun begitu, BBM ini juga tidak kurang dari kekurangannya, iaitu roda hanya menyediakan gambar tertentu dan tidak menyeluruh serta memerlukan kreativiti guru untuk memastikan aktiviti tidak berulang secara membosankan. Oleh itu, penggunaan roda bergambar dan roda suku kata perlu digabungkan dengan strategi pengajaran lain agar keberkesanan penguasaan literasi bahasa dapat dicapai sepenuhnya. Seterusnya ialah cadangan dan penambahbaikan aktiviti literasi roda suku kata. Berdasarkan aktiviti literasi yang telah dilaksanakan menggunakan bahan roda suku kata, beberapa cadangan dan penambahbaikan boleh dilakukan lagi bagi meningkatkan keberkesanan aktiviti dalam membantu murid menguasai kemahiran membaca secara berperingkat. Cadangan ini penting kerana setiap murid mempunyai tahap penguasaan literasi yang berbeza. Justeru, guru perlulah sentiasa menambah baik strategi pengajaran agar pembelajaran menjadi lebih bermakna dan berkesan. Baiklah, jadi cadangan yang pertama ialah memperbanyakkan lagi variasi suku kata dan perkataan pada roda supaya bahan tersebut tidak terhad kepada beberapa suku kata sahaja. Penambahbaikan ini boleh dilakukan dengan menyediakan beberapa jenis roda yang berbeza tahap kesukarannya. Contohnya, bagi murid di peringkat prabacaan,
Roda boleh mengandungi huruf vokal dan konsonan asas yang digabungkan dengan gambar yang jelas bagi membantu murid mengaitkan bunyi huruf dengan objek sebenar. Bagi murid di peringkat mekanis pula, roda boleh ditambah dengan suku kata yang lebih pelbagai seperti KV, KVK atau suku kata berganda supaya murid dapat membina lebih banyak perkataan, manakala bagi murid di peringkat mentalis, roda boleh disesuaikan dengan perkataan yang lebih kompleks untuk membantu mereka membina ayat yang lebih bermakna. Dengan cara ini, bahan pembelajaran dapat digunakan dengan lebih fleksibel dan sesuai dengan tahap perkembangan literasi murid. Seterusnya iaitu cadangan yang kedua, penggunaan teknologi digital juga boleh dijadikan sebagai penambahbaikan kepada aktiviti roda suku kata ini. Guru boleh menghasilkan versi digital roda suku kata menggunakan aplikasi pembelajaran interaktif atau paparan slide supaya murid dapat memusil roda secara digital di hadapan kelas. Jadi kaedah ini bukan sahaja menjadikan pembelajaran lebih menarik, malah dapat meningkatkan penglibatan murid kerana mereka lebih terdedah kepada penggunaan teknologi dalam kehidupan seharian. Melalui pendekatan ini juga, guru boleh memasukkan unsur bunyi, animasi atau gambar yang lebih jelas bagi membantu murid memahami hubungan antara huruf, bunyi dan makna perkataan dengan lebih mudah. Bagi cadangan yang ketiga pula ialah menggabungkan aktiviti roda suku kata dengan aktiviti kolaboratif atau pembelajaran secara berkumpulan. Dalam aktiviti ini, murid boleh dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil dan setiap kumpulan diberikan satu roda suku kata. Murid kemudian bekerjasama untuk memusing roda, membina perkataan dan seterusnya menghasilkan ayat atau cerita pendek berdasarkan perkataan tersebut. Aktiviti secara berkumpulan ini dapat meningkatkan interaksi sosial dalam kalangan murid serta menggalakkan mereka berkongsi idea dan membantu rakan yang masih lemah dalam membaca. Secara tidak langsung, murid yang lebih mahir dapat membimbing rakan lain dan proses pembelajaran menjadi lebih aktif serta berpusatkan kepada murid. Di samping itu juga, guru boleh menambah elemen permainan bahasa bagi meningkatkan motivasi murid. Contohnya, guru boleh menjadikan aktiviti roda suku kata ini sebagai pertandingan kecil di dalam kelas. Murid yang berjaya membina perkataan atau ayat dengan betul akan diberikan ganjaran seperti pujian, pelekat bintang atau markah kumpulan. Pendekatan ini dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih menyeronokkan dan mendorong murid untuk mencuba membaca dengan lebih yakin. Apabila murid berasa seronok dan dihargai, mereka akan lebih bermotivasi untuk terus belajar dan meningkatkan kemahiran membaca. Baiklah, cadangan yang terakhir ialah guru perlu menjalankan penilaian berterusan terhadap keberkesanan aktiviti yang dijalankan. Jadi penilaian ini boleh dilakukan melalui pemerhatian, sesi soal jawab atau latihan ringkas selepas aktiviti dilaksanakan. Jadi melalui penilaian ini, guru dapat mengenal pasti sama ada murid benar-benar memahami hubungan antara huruf, suku kata dan makna perkataan atau sekadar bermain dengan bahan tersebut. Sekiranya terdapat murid yang masih menghadapi kesukaran, guru boleh memberikan bimbingan tambahan atau menyesuaikan semula aktiviti agar lebih sesuai dengan tahap kemampuan mereka. Jadi penilaian berterusan ini penting bagi memastikan objektif pembelajaran literasi dapat dicapai dengan lebih berkesan. Secara keseluruhannya, cadangan dan penambahbaikan ini bertujuan untuk memastikan penggunaan roda suku kata bukan sahaja menarik, tetapi juga benar-benar membantu murid menguasai kemahiran membaca secara berperingkat. Dengan menambah variasi bahan,
mengintegrasikan teknologi, menggalakkan pembelajaran yang kolaboratif, memasukkan elemen permainan serta menjalankan penilaian berterusan. Aktiviti literasi yang dijalankan akan menjadi lebih berkesan dan bermakna. Melalui usaha penambahbaikan ini, guru dapat membantu murid mengatasi masalah literasi membaca dan seterusnya meningkatkan keyakinan mereka dalam menggunakan bahasa dengan lebih baik. Kesimpulan khusus bagi aktiviti roda suku kata ialah secara keseluruhannya penggunaan roda suku kata ni sebagai bahan pembelajaran literasi membaca. Hal ini dapat menjayakan dan menangani masalah utama murid iaitu kesukaran dalam menghubung huruf, suku kata dan makna bacaan secara berperingkat. Aktiviti yang dirangka menunjukkan kesinambungan yang jelas antara peringkat prabacaan, mekanis dan juga mentalis, di mana murid mula mengenal huruf dan bunyi, seterusnya membina suku kata dan perkataan, akhirnya memahami makna bacaan dalam konteks ayat atau cerita. Keberkesanan roda suku kata terletak pada sifatnya yang interaktif dan menyeronokkan, menjadikan proses pembelajaran itu lebih menarik serta menggalakkan pelibatan aktif murid. Walaupun terdapat kekangan seperti keterbatasan suku kata yang tersedia dan keperluan bimbingan guru untuk memastikan aktiviti tidak sekadar berbentuk permainan, kelemahan ini dapat diatasi dengan kreativiti guru dalam merancang variasi aktiviti. Justeru, roda suku kata bukan sahaja berfungsi sebagai alat bantu mengajar, tetapi juga sebagai medium yang menyokong perkembangan literasi murid secara menyeluruh, selaras dengan matlamat meningkatkan penguasaan membaca dan menulis dalam bahasa Melayu. Sekian, terima kasih. Itu sahaja penerangan daripada kumpulan kami.